Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan dan puan. Nama saya Muhammad Ali bin Mazaki daripada Instituti Politeknik Metro Tasik Glogor. Mentor saya ialah Puan Eva. Produk yang saya nak inovasikan ialah headphone custom. Tagline saya ialah Nah, just swap. Problem statement. Di hadapan saya ni ada dua headphone, iaitu satu headphone yang ada mikrofon dan satu lagi headphone yang biasa. Masalah dan kekurangan yang dihadapi ialah untuk headphone yang ada aksesori ni, bila saya memakai untuk mendengar lagu, untuk berbaring, dia merasakan kurang selesa akibat aksesori tersebut dan rasa janggal. Dan untuk headphone yang biasa ni pula, bila saya nak berkomunikasi dengan kawan saya di dalam game, tidak boleh berkomunikasi akibat tiada mic. Inovasi yang saya cuba sampaikan ialah headphone yang boleh diubah suai. Bukan sekadar headphone biasa. Sekiranya tuan-puan tidak mahu menggunakan mic, anda boleh swap, pasang plate kosong ataupun swap, pasang plate yang ada LCD, boleh tukar wallpaper. Bagaimana produk ini berfungsi? Seperti yang saya cakap tadi, apa yang cuba saya nak terangkan ialah headphone saya boleh diubah suai, menukar earpad yang seperti gambar yang saya sediakan ni, boleh menukar warna kesukaan pengguna tersebut. KKK, iaitu kelesaan, kebebasan dan kemajuan. Kelesaan, sekiranya pengguna tidak mahu menggunakan mic, pengguna boleh swap dan memasang plate kosong. Kebebasan, pengguna diberikan kebebasan untuk mengubah suai headphone tersebut. Kemajuan yang saya masukkan ialah kemajuan daripada mic tersebut. Mic cancel noise. Dia boleh memadam segala bunyi alam seperti bunyi haiwan, bunyi kenderaan ataupun bunyi kejiranan. Kelesaan, headphone ini juga boleh memberikan kelesaan, kebebasan kepada pengguna serta memberikan teknologi kemajuan seperti mic AI noise cancel, seperti yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-puan sebentar tadi. Apakah yang disasarkan untuk membeli produk tersebut? Yang pertama, saya memilih pelajar, golongan bekerja, permainan video, pencinta lagu dan masyarakat umum. Apakah pesaing terdekat bagi produk saya? Pesaing dekat pasaran fokus pada desain yang sama. Manakala saya lebih pada inovasi yang cuba saya nak menawarkan kepada pengguna-pengguna dekat luar sana ialah kebebasan, kelesaan serta kemajuan teknologi. Itu saja yang cuba saya nak sampaikan dan cuba saya nak inovasikan. Terima kasih kepada tuan dan puan serta yang sesiapa pun yang menonton video saya. Sekian, terima kasih daripada saya dan goodbye.